seronok kalau sampai kat dekat G. Mana ada atas kapal ni seronok. Ya. Jaga dia baik-baik insya-Allah. Herok kapal sana tapi tak nampak pula dia keluar daripada kapal dia. Lag. Line tak apa-apa nak kuat lah korang dah. Abang ZRA kapal lain. Terima kasih Punch Card. Hari ni saya sihat. Cuma angin kuat sikit. Tak tahu korang dengar ke tak. Kalau lag, keluar masuk balik. Keluar masuk balik. Kak Zizi jauh. Kak Zizi dia tak boleh parking dekat area sini sebab ini IJT. Untuk bot kecil boleh. Terima kasih Abang Edi bagi trofi. Macam mana award lah. Dah ada fan club, ada award pula lagi. Subhanallah. Sekejap ya. Dia kat sini dia panas yang berangin. Dia panas yang berangin. So kulit tu jadi kering sikit. Pure Rahmat dia dengan kentang dia lah. Belum gerak lagi, belum. Terima kasih bagi heart. Semoga merezeki. Wow, dapat rumah Kak Lumir. Terima kasih, subhanallah. Semoga Allah yang balas jasa baik kalian semua ni, subhanallah. Bot kena serang tu sahih ke tak sahih lah. Yang kena drone tu kan, itu sahih. Yang kena drone tu sahih. 9 ke 10 attack yang kita kena bertubi sebelum ni. So, kali ni kita kena betul-betul fix mental, physical, boot sebelum kita masuk ke yellow zone, kemudian pergi ke red zone. Belum jalan lagi. Tengah fix lagi beberapa benda. Sebab nanti kalau kita dah start masuk, kita dah tak ada tempat untuk parking macam ni. Tak boleh. Sepatutnya 3 hari lebih 4 hari dah sampai, tapi sebabkan postpone, tertangguh sebabkan ada beberapa masalah. Jadi mungkin dalam 6 atau 7 hari lagi kita tambah lagi masa. Sebab macam saya cakap, manusia ni mampu merancang je. Yang tentukan dia Allah. Jadi kita ikut apa yang Allah dah setting. Kalau kita rushing pun, kalau Allah cakap itu bukan yang terbaik, tetap takkan jadi. Jadi biar lambat, asalkan semuanya fix. Kita akan lakukan bersama-sama insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih korang tak screen punch card kat saya, subhanallah. Sekejap ya. Sekejap. Okay. Wah mami, sedapnya kek. InsyaAllah. Bab yang tarik diri ni, korang tengok dekat official lah, official. Saya tak berani nak komen apa-apa yang tarik diri, tak berani nak komen. Kita mampu merancang je. Semangat, semangat. Line view tak clear, ya. Kadang-kadang saya punya line pun tak berapa nak clear. Kak saya, Ira. Saya ada baca. Ramai yang kata mimpi saya Korang mimpi apa saya? Ramai yang cakap mimpi saya Korang mimpi apa? Ada yang cakap mimpi macam-macam mimpi lah ya. Mimpikan saya rindu sangat tu. Kasihlah yang mana mimpi saya yang indah-indah, yang mimpi saya macam berseri-seri, macam dah sampai ke Gaza. Ada yang mimpi saya syahid pun ada, subhanallah, macam-macam. Amin. Ya, agak susah nak live dekat atas bot saya yang macam gini. Bot saya dah tambah orang lagi, so dia akan jadi lagi pack lah. Bot saya dah tambah orang lagi, so dia jadi lagi pack. So majority pot saya memang kat atas ni lah.
Dekat dalam tu sangat-sangat sempit. Sekarang ni bot saya dah ada sekejap. Ada 9 orang dah sekarang. Bot saya ada 9 orang dah sekarang. Sangat-sangat pack. Sekejap Herok tu yang warna hitam tu. Saya punya kasut dah koyak korang. Saya tak tahulah nanti macam mana kasut saya tu. Kasut saya dah terkopak. Boleh macam tu. Pejam celik sebulan dah saya tinggalkan Malaysia. Pejam celik sebulan dah saya tinggalkan Malaysia. Subhanallah. Lama rupanya dah belayar. Belum jalan lagi. Tengah buat beberapa technical boat lagi. Terima kasih. Yang masuk zon kuning nanti 50 biji kapal saja. Tapi selepas ada bot-bot yang rosak, kita tak tahu lagi berapa, belum dapat update lagi. Waalaikumsalam. Jangan tinggal Bismillah 5 ayat Yasin sentiasa zikir dan selawat ya awak baik. Semua orang insya-Allah. Terima kasih ingatkan. So far kalau ikut total 50 bot peserta, 3 bot observe. Tapi sekarang ni saya tak pasti berapa sebab ada bot-bot yang rosak sekarang kena run. Sabotage. Salam Amin. Terima kasih korang kongsi rezeki dengan saya. Makan apa tabut? Masak-masak ke? Saya tak tahu dah nak cakap apa, makan apa korang. Korang pernah tak makan oats dengan air kosong sejuk yang tak panas? Oats letak dengan air kosong. Biasa oat kan kita letak dengan air panas, bagi dia kembang oat tu. Ni oat tak kembang, ucup je keras. Kunyah je lah oat tu. Sedap jugalah letak dengan air kosong. Kalau nak bagi rasa sikit letak garam. Terima kasih kucing. Jasmine hantar kereta kat saya kan. Hantar saya ke mana tu? Syurga. Subhanallah. Review Kak Adel. Herok sampai cakap lagi dengan saya. Kak Adel, Mel lah datang dekat Bot Herok. Bot Herok ada makanan, dia cakap. Mel lah Kak Adel. Saya cakap jauh lah kita Rok. Tak apalah Rok. Sebab Herok dia daripada Greece. Bila dari Greece, dia punya makanan tu banyak lah dekat dalam bot dia. Saya daripada Barcelona. So barang-barang makanan tu memang dah terhad sangat. Lepas tu Herok dalam bot dia tak ramai orang. So bila tak ramai orang tu, makanan tu dibanyak lah juga. Tapi kalau terdesak nanti, saya minta lah sikit makanan. Sekarang ni tak ada apa yang terdesak. Ibarat macam berpuasa je lah, makan sekali. Amin. Kasih korang kongsi rezeki, bagi gift lah. Ni punch card banyak ni. Sepatutnya 3 hari, tapi ni dah jadi panjang lagi lah. Dia dah tambah hari kan. Tak dapat belayar ni. Kat sini pukul 5.33 petang. Ya, makan sebelum kenyang dah berhenti. Makan sebelum kenyang dah berhenti. Yang penting ada air kosong. Oh, air kelapa. Saya tak ada mabuk laut. Alhamdulillah saya tak ada mabuk laut. Terima kasih punch card jadi kawan. Terima kasih. Kenapa tambah hari? Kan dah 2 hari dah saya tak bergerak kat sini. Macam saya cakap tadi, ada bot yang rosak disebabkan kena drone. Ada sabotage. Macam tu. Salam. Tapi yellow zone dah tak jauh dengan tempat kita orang berhenti sekejap ni. Dah tak boleh nak bagi anggaran dah korang. Saya pun tak tahu nak cakap.
Tak boleh tukar kapal ke Johor? Tak boleh. Tak semudah itu. Sebab kita dah sign lawyer punya surat kan. So every terms yang kita dah sign tu mengikut kapal-kapal kita. Kalau semudah itu untuk tukar-tukar tu lain lah. Kak Zizi jauh. Boleh mancing ke tak ada ikan? Tahu nak mancing sekejap. Tunjuk kat korang. Tak ada ikan. Sekejap sekejap. Tak ada ikan. Love you Kak Adan. Natasha, I love you too, okay? Wait. Dari tadi korang punch card. Terima kasih lah ya. Ada karang je. Karam aku di lautan. Macam tu lah. Nampak dia ada karang je. Tak ada ikan pun. Saya tak nampak pun ikan timbul. Tak boleh lah tangkap juga buat makan. Adalah sikit protein. Semangat Kak Adel. Semangat. Semangat wajah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nampak tu? Tengah baca Quran. Salah satu tim saya, dia profesor kat salah satu universiti. Dia orang Turki, belajar kat Madinah. Dia tengah baca Quran. Saya tak boleh nak bagi anggaran dalam berapa lama. Sebab kalau ikutkan calculation kita ni 3 hari lagi dah sampai. Tapi sebabkan dah tangguh ni kan, Allah dah rancang yang lain. So makanya Kak Ira, terima kasih bagi saya train. Saya nak pergi naik train. Oleh kerana tak gerak lagi, saya nak live santai je lah. Saya tak ada info lagi. Cumanya kita tetap juga takkan berpatah balik. Walaupun dengan segala ugutan yang dikeluarkan oleh Israel, kita akan tetap teruskan pelayaran ini untuk buka kepungan di Gaza. Break the cage. Break the siege. Bekalan air, sekarang ni bekalan air itu sangat-sangatlah limited. Sebab tu dah ngam-ngam dah sampai ke G kita orang punya bekalan ni. Tapi nampaknya dia macam tak berapa nak cukup. Jomlah saya tunjuk kat korang matahari. Sekejap. Terima kasih kongsi rezeki dengan saya. Subhanallah. Brokoli kat meja. Iblis. Macam itulah. Kat sini ya, cas pun pakai solar. Cas pun pakai solar. Pakai solar. Sarangnya ya. Terima kasih punch card. Saya dah ada fan club lah korang. So cute. Ya, Israel memang sangat takut dengan bayangan sendiri. Dia takut sebab PBB dah banyak iktiraf negara P ni sebagai satu negara, bukan negara Israel. Alah, macam bunga-bunga. Alah, bunga-bunga. Ya, dari semalam lagi tak gerak. Alhamdulillah saya sihat. Subhanallah. Subhanallah, sihat walafiat. Sekejap. Ya tahu. Tuan Haji Zainal ZRA The Legend ZRA. Dia dekat lain. Rasa dekat tengah lagi, kat depan. Belum gerak lagi. Sana Sarawak. Hai orang Sarawak. Macam bagaimana dengan misi? Misi diteruskan. Misi diteruskan tanpa henti, tanpa walau apa jua yang terjadi, misi diteruskan. Untuk mereka-mereka yang masih bersemangat, kami takkan berpatah balik dan akan kuat semangat untuk pecahkan kepungan itu, insya-Allah. Bila gerak, saya sepatutnya pagi tadi gerak pukul 7 atau pukul 8 pagi tadi. Tapi sebab ada lagi boat yang masih tak dapat nak fit lagi. Sebab jauh kan, nak dapat spare part pun tak ada kat sini. Tak ada daratan. So kita kena tunggu emergency boat untuk dapatkan mungkin a few parts untuk betulkan. Sebelum kita masuk ke yellow zone, kemudian pergi ke red zone. Sebab bila kita dah masuk kat yellow zone je, memang langsung tak ada tempat untuk berhenti. Semuanya adalah
ombak dan angin yang sangat kuat. Jadi tak boleh nak berhenti. Sebab dia kata tak boleh nak berhenti. Kalau bot tu ada kebocoran, bot tu boleh karam, faham tak? Ataupun kalau engine problem, akan jadi susah. Terima kasih. Amin, terima kasih semua. Hampir ke zon kuning. So belum masuk lagi ke garisan zon kuning. So eloklah sekiranya semua kru dan anak-anak kapal mengecek diorang punya bot masing-masing. Kalau tak nanti payah. Siapa yang boleh ambil kami dekat zon kuning nanti? Kasih punch card. Subhanallah, ada 2.6 million dah korang like. Subhanallah. Lagi berapa hari saya dah tak boleh nak bagi jawapan lah korang lagi berapa hari. Memang saya tak boleh bagi jawapan sekarang ni. Sebab dia dah lari daripada perancangan tu. Kak Ada buat mini love boleh? 1, 2, 3 cincot. 1, 2, 3 cincot. Okey dah. Dah Terima kasih lah bagi saya bunga dengan rama-rama. Sekarang pukul 5.40 petang. Moga selamat sampai. Amin. Wish, apa tu? Gangsternya muka dia. Kak, ya saya. InsyaAllah besok dah boleh dah. Yang masuk live ada ni semua sayang Ada. Terima kasih. Terima kasih semua sebab sayang saya, doakan saya. Kak Zizi bot Huga dekat tengah-tengah. Cuaca panas. Panas yang berangin. Panas yang berangin. Dah sebulan dah saya tinggalkan Malaysia. Sebulan dah. Sebab saya tim daripada Barcelona. So dah sebulan. Kita orang yang tim A ni semuanya yang dah sebulan dah tinggalkan Malaysia. Ya saya. Lagi. Nampak? Tak boleh nak mandi lah. Retor je lah. Kita ni bot kecil. Retor je lah. Kita ni bot kecil. Mandi benda. Bersih je lah. Pakai wet tissue pun dah memadai dah. Alhamdulillah. Dah potong dah. Masa dekat emergency boat. Masa saya sakit tu. Amin. Korang baik Allah sayang. Terima kasih korang. Tak ada korang ni, tak ada siapa lah sayang saya. Korang je lah yang sayang saya. Ada dah tidur ke? Tadi sebabkan saya punya boat ni ada tambah lagi kru. So dia dah jadi padat tau, 9 orang. Tadi saya dapat nap lah sekejap, sejam. Sejam dapat rehat. Lepas tu orang lain pula lah nak rehat. Sebab kita ada 2 tempat je. So tukar-tukar lah. Kru ada 9 pula bertambah. Tempat tu akan jadi lagi limited lah. Sini petang. Sekejap ya. Hidung tersumbat. Amin. Apa Navy? Ada. Dia kan akan iring kita sampai kat yellow zone. Sampai yellow zone tak ada tak? Korang kalau nak tahu berapa kilo lagi, korang tengok dekat tracker. Tengok dekat tracker. Saya sekejap. Kalau saya pusing sini, saya tak nampak skrin pula. Kalau saya pusing sini, angin kuat pula. 4 hari lagi. Jadi korang tengah cari spot tak? Pun kecil gini lah, tak tahu nak pergi mana. Tak tahu nak pergi mana. Tak tentu arah dah ni. Tahu nak pergi mana dah ni. Macam ini je lah Live source bila? Sabar. Live source tu sabar. Sabar. Bila dah lepas dia masuk yellow zone ke red zone tu, korang ready je. Biasa live source tu dia malam je, waktu gelap. Dia takkan buat waktu cerah. Waktu gelap. Dia orang akan nak attack ke apa-apa semua waktu malam.
Tenang je Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah tenang. Hidup kena tenang. Kalau kita tak tenang, susah nanti. Ada jaga diri baik-baik. Kami semua rakyat Malaysia sentiasa doakan untuk tim semua berjaya. Amin. Kasih yang follow saya, yang punch card. Banyaknya korang punch card kat saya ni. Tour boat tak boleh, minta maaf. Ada bahagian part-part yang saya tak boleh nak tunjuk. Sebab itu memudahkan Iswell ni hijack kami punya boat. Tak boleh. Minta maaf sangat siapa yang suruh saya buat tour boat tu, tak boleh. Patuh-patuh keselamatan. Tak, yang bukan korang. Jangan minta tour boat. Mak saya belum cakap lagi. Tapi mak saya redha kat saya. Mak saya cakap habiskan dulu Noi misi tu. Nanti sama-sama lah jaga mama. Saya sebenarnya tak suka artikel-artikel yang buatkan semangat mak saya lemah semua. Sebab mak saya pun sendiri dia tak tahu pun kondisi sakit dia tu macam mana. Dia sendiri pun tak tahu kondisi dia. So bila wartawan-wartawan ni main ambil je kan, tak ada tanya dengan saya apa-apa semua, benda tu sampaikan kesian lah kat mak saya. Mak saya sampai terkejut. Betul ke mama gini-gini? Sebab kita orang yang adik-adik punyalah nak sorok rahsia tu. Tak nak sampai mak saya tahu. Tapi media sosial dah bagi tahu dulu. So kita orang ni counter lah balik. Cakap tak ada lama, tu salah faham je. Tak ada. Tak ada apa-apa, kaki mama okey. Macam tu. Seri makin gelap. Makin gelap kulit saya. Terima kasih punch card. Airnya kurang. Terang lagi, kita beza 5 jam. Sempat jumpa Ahmad Isa? Tak. Dekat mana? Saya dekat atas laut. Saya dah sihat dah. Saya doakan mak ada cepat sembuh. Amin. Kasih tahu sebab sudi doakan mak saya cepat sembuh. Saya pun tak sabar dah jumpa mak saya juga sebenarnya. Harap-harap misi ni pemudahkan dan dipercepatkan untuk sampai ke sana insya-Allah. Terima kasih. Amin. Dekat dengan mana tu? Kita dah before masuk zon kuning. I'm gonna keep an eye on it though, see how quick it drops. Love you too. I feel like something we're doing is Kak Ai. Sangkalah korang woman power. Korang tahu tak kenapa? Sebab jarang tahu perempuan nak support perempuan. Tapi dalam ni alhamdulillah saya ramai wanita-wanita, kaum-kaum hawa, seorang ibu, seorang isteri, seorang wanita muslim yang support bagi kata-kata semangat kat saya. Korang ni memang subhanallah. Yang abang-abang, lelaki-lelaki, pakcik-pakcik juga tak putus-putus doakan misi ni supaya berjaya. Sebab semua orang sebenarnya nak misi ni, bantuan ni selamat masuk je dekat G. Selainnya kita orang tak fikir. Kita orang nak fikir makanan ni masuk je kat sana. Yang lain memang tak fikir. Amin. Bot saya nama Mikeno. Comel kan nama bot saya? Secomel bot ini. Akak dekat sana. Sini petang. Bukan siang, petang. 5.48 minit petang. Waktu bot ni lah. Waktu laut ni. Kasih ada bubu-bubu. Jaga diri ada baik. Terima kasih rajin live. Saya cubalah ni sebab tak berlayar kan. Kalau berlayar saya memang susah sikit nak live sebab you might want me to write? Oh, okay. And also TikTok if you want them okay, to tag you. the same nickname. Yes. Okay. Welcome. Korang nak ke? Saya ada seorang sahabat saya perempuan, nama dia Maria. Korang nak ke saya nyanyi dengan dia? Zikir lah, zikir. Makcik pun saya ada. Makcik. Nak ke? Saya zikir dengan Maria. Maria ni dia non-Muslim tapi dia boleh berzikir. Nak dengar? Komen banyak-banyak nak. Cepat.
Terima kasih korang semua punch card. Baiknya korang ni punch card kat saya. Tetek screen pun dah 4.5 million. Share pun dah 4,600. Subhanallah. Allah je yang balas jasa kalian. Untuk keep saya punya live ni, orang nampak. Lagi ramai orang yang join team saya. InsyaAllah live ni akan lagi ramai orang nampak. Dan kalau ada SOS live tu nanti, orang-orang yang punch card ni, dia akan mewakili saya punya account. So apa-apa yang diorang share tu, InsyaAllah dia akan macam FYP lah. Orang boleh nampak diorang punya post tentang live SOS saya buat tu. Okay, nak Maria, are you busy? You busy? No. Okay, in this now 23.3k look at you here. Yes. Okay, they want here you are zikir the song. They want us to sing the song again. Yes. Okay, let's. Every day is a different people. Yes. 23.8k looking at you now. Nama dia Maria. Dia sangat baik. Dia orang Barcelona. Sangat baik. Dia jaga saya masa saya sakit. Okay, let's go Maria. Tala al-badru alaina min taniyadil wada wajabal syukru alaina mada alillahi da ayuhal mabuthu fina jita bil amril muta jita syaraftal madina marhaban ya jaidara. Okay, dia tahu juga pasal Komarun. Okay, jom kita tengok Komarun. Okay, jom kita tengok Komarun. 1, 2, go. Komarun. Okay, jom kita tengok Komarun. 1, 2, go. Komarun. Komarun. Komarun sidanan Nabi Komarun. Wajamil. Wajamil. Wajamil sidanan Nabi Wajamil. Subhanallah. Subhanallah. Power kan dia kan? Tapi dia ada ajar saya lagu juga. Mango, yes. Mango ni dia punya lagu dekat country dia. It's a very stupid song about fruit, just to warm up the voice. But she really likes it, and it makes her laugh. When she was sick, she was like laughing with this song. She was half dead, but she was laughing with this song. Okay, let's go. Okay. Mango. 1, 2, 3, go. Mango, 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 mango. Kiwi, 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 kiwi. Platano, 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 mango, 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 mango. Dia say so cute. Mango, Maria, love, cute. Inilah Maria. Korang boleh cakap bahasa Inggeris juga. Dia boleh baca. Dia boleh baca kat komen ni dalam bahasa Inggeris. Sebab dia faham bahasa Inggeris. Korang boleh komen. Dia laughing. Korang boleh komen. Cute Maria. Buah mango. Maria so cute. Maria orang ni 9. So cute. Hi Maria. Hello. Sweet kan Maria? Love you Maria. Dia said love you. I'll have to go to Malaysia to visit you. Yes. Dia kata dia nak datang Malaysia nanti untuk jumpa saya. Saya ni ibarat baby dia. Ibarat baby. Terima kasih korang semua. Good song. You are sweet. Maria, I want to see you. That's it. I want to see you. Maria sangat-sangat baik. Korang sangat-sangat orang yang sangat positif. Tak toksik langsung. Baik sangat-sangat. Kalau dia sampai Malaysia nanti, kita bolehlah sambut dia. Sangat-sangat baik. I love you Maria. Take care Maria. Come on Malaysia Maria. Come to Malaysia. Thank you so much. Oh, I have understand. Yes. This is TikTok. I'm not used to TikTok. Oh, I have a phone. Very brave. Yes. Maria very beautiful. Yes. Sangat-sangat cantik. Take care Maria. Thank you so much. Amazing Maria. Hati-hati mereka baik. Maria, Diaz, why you do this mission?
why I am here in this mission. Yes. Because it's been 2 years that we have been like watching on social networks and on TV and on news everything that is happening in Gaza. We've seen like many people killed. We've seen many people displaced. And it's a genocide over there. Also, we've been seeing like many people dying of hunger because the Zionist genocidal state from Israel is not allowing food inside, and the little food that it gets in, like people get shot. So after 2 years of seeing this, I thought that only going to demos and making boycott was not enough. And I can sail, so when I saw this mission I thought like I could help with that, and I decided to embark. Mantap kan? Maria, yes. Maria sama juga dengan saya daripada Barcelona. So almost 1 month. Yes, 1 month. Since the 23rd of August that we are fixing boats and everything, and like since the 31st that we are sailing. Yeah. So it's almost 1 month sailing and more than one month like committed to this project. Yes. Korang tahu tak, Maria ni punya power, dia boleh repair kapal, technician. Technician. Fix the boat right before sailing. Yeah, we all did. Yes. Not only me. Yes. Beautiful Maria. Yes, Maria very beautiful. Hi Maria, take care of our Me also. We take care of each other. Yes. Very nice to have Adele on board. It's like she's super happy all the time. Like when she was sick, she was very, very sweet. But now that she's recovered, she's so funny. It's like super nice to be with her. Maria, please come to Malaysia. I will for sure. Maria dia selalu pergi ke Indian. Sebab dia practice yoga. Dia ada cikgu yoga dekat sana. FYP, thank you. Thank you. Itulah Maria. Maria memang sangat baik. Saya memang sangat-sangat sayanglah kat Maria ni. I love her so much. Maria so cute. Yes, Maria very cute. Maria ni orang yang sangat matang, sangat baik. Dia lah salah seorang yang sambut saya masa saya pitam tu. Dia sambut saya, and then dia lah yang bagi tahu dengan saya punya delegasi. Sebab saya ni punya boat Brazil, so tak banyak macam delegasi tahu. So dia call delegasi saya bagi tahu keadaan saya. Pada Tuan Musa terus dia belum kahwin. So Tuan Musa terus Roger Dr. Osman lah untuk datang ke boat saya. Macam tu. Yes, harap-harap misi ni berjaya. Amin. Maria 40 lebih dah. Tapi dia nampak muda. And then dia sangat-sangat orang wanita yang bijak. Mango, 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 mango. Kat sini diorang semua ada kelebihan. Ada yang pandai main. Ada nampak muda cantik. Dia selalu buat yoga. Tapi dia tengah tak sihat tu. So bila dia tak sihat sekarang ni, saya lah yang pula jaga dia. Hari tu saya tak sihat kan. Ini dia pula tak sihat. Sebab tu saya cakap, bukan senang nak maintain dekat dalam bot kecil selama sebulan pelayaran. Bukan senang. So sakit, kalau terjatuh sakit tu adalah perkara yang kira normal lah tu. Kiranya kau boleh survive daripada Barcelona sampai ke sini. Mestilah akan ada sekali kau sakit. So sekarang ni Maria pula tak sihat. So saya lah pula jaga dia. Saya akan make sure dia makan ubat. Saya akan make sure you want soup. So saya akan buat soup lah. Soup kita orang kat dalam kapal ni bukan macam soup kita makan kat rumah. Soup dia adalah, korang tahu tak pati cube ayam tu? Pati cube ayam tu, kami petak tu kan, kita orang akan potong separuh, lepas tu letak dekat dalam air panas, kacau. Itulah sup kami. Itulah sup kami. Kosong. Tapi ambil yang vegetarian. Macam tu lah. Berasa itulah kami buat jadikan sup. Kosong macam tu, dan kita orang hirup. Kongsi. Saya biasa kongsi dengan dia. Alhamdulillah lah, saya dapat ajar dia komarun, saya dapat ajar dia berzikir. Dan dia sangat suka berzikir. Tu bila saya solat kan, dia sangat hormati. It's okay, Adele, go pray first. Your God is waiting for you. Nampak baik kan? Dan dia sangat berminat lah tengok kita orang ni, orang Islam macam redha je, banyak yang redha. Dia bukan Islam, dia tak ada agama. Dia tak pilih mana-mana agama. Dia percaya pada universe. Macam tu lah.
So kami ni memang support each other lah. Amin. Abang Anu, semoga adik sentiasa dalam rahmat Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kak Siti selalu update kat abang pasal adik. Keep it up, dek. Abang Ganu ni abang saya lah Dia antara abang-abang yang jaga saya masa dekat Shah Alam daripada saya dibuli. Diorang ni adalah bukan adik-adik kandung, tapi kena bully je. Jadi kalau saya kena bully, diorang tahu saya takkan mengadu kat diorang, tapi diorang tahu daripada reaksi muka saya, isteri-isteri diorang tu kakak saya dah kiranya. So masa saya kecil dulu lah, siapa yang bully? Cakap. Diorang memang akan pertahankan saya. Sebab dari dulu memang saya tak terlepas daripada dibuli. Mantap Abang Ganu memang mantap. Dia dengan kakak isteri dia sangat-sangat baik. Lepas tu dia sangat tegas lah pada orang-orang yang macam ambil kesempatan ke, macam nak bully-bully saya. Dia memang akan jaga. Semoga ada sihat selalu. Amin. Lag ke? Berapa lama lagi sampai? Sepatut 3 hari lebih. Tapi sebabkan ada tertangguh-tangguh, ada bot yang rosak, ada yang bot yang kena sabotaj. Masa Abang Airil, ada bot yang kena sabotaj, ada bot yang hari tu kena drone bertubi-tubi sampai rosak dia punya layar. Jadinya kita kena berhenti dulu dekat sini sebelum nak masuk sepadan, sebelum nak masuk ke yellow zone. Yellow zone dengan tempat yang kita orang berhenti ni dah tak jauh. So kita orang kena fitkan betul-betul kita orang punya bot. Sebab kat sana nanti tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti.